Cover tilam ni memang dah tak boleh buka dah tau. So ibu grab spot cleaner ni untuk cuci tilam. Ibu ingatkan tilam ni tak boleh diselamatkan lagi, tapi lepas tengok hasil dia bersih kan, memang puas hati sangat dengan spot cleaner daripada TJ. Korang kalau ada anak kecil, why not invest sikit dekat spot cleaner ni? Sebabnya kita boleh cuci berkali-kali and dekat banyak tempat tau, bukan dekat tilam je. Belah kiri tank untuk air kotor, and belah kanan untuk kita isi air yang bersih. Ibu suka spot cleaner yang ni sebabnya dia ada 4 mode. Steam clean mode, low temperature cleaning mode, steam sterilization, high temperature cleaning mode. Dekat sofa pun korang boleh bersihkan juga tau. Dekat celah-celah sofa pun tak terkecuali tau. Yang ini pula tertumpah air coklat, so ibu doublekan dengan kicap. Atas kapet ni memang setiap hari akan ada kotoran tau, sebab anak ibu memang suka makan dekat atas kapet. So yang ni ibu cuci dalam 3 kali macam tu sampai air dia tu bertukar jadi jernih. Bila dah cuci, terus nampak macam kapet baru. Macam ni barulah puas kan. Cara nak simpan dia pun sangat kemas sebab dia ada tempat untuk kita lilitkan wayar. Kalau korang nak, boleh check beg kuning.